Weh, serius lah. Aku baru sampai Bukit Putus ni, tapi suasana dia memang tegang gila. Kat belakang tu semua orang tengah prepare nak lawan British. Oi, dengar tak bunyi tembakan tu? British dah start serang bukit ni weh. Semua orang tengah lari cari cover. Gila lah. Askar yang Tuan hantar terus charge turun bukit. British semua nampak panik sekarang. Bro, hujan lebat gila sekarang. Tapi perang still jalan. Jalan semua dah jadi lumpur, orang jatuh sana sini. Finally senyap sikit. Tadi memang chaos gila. Ramai cedera kat camp ni, tapi semua still kuat semangat. Weh, nampak tak tu? Diorang hantar utusan ikut jalan hutan ni sebab takut British detect pergerakan. Tak sangka aku boleh tengok sendiri sejarah ni depan mata. Bukit Putus memang jadi saksi perjuangan orang Negeri Sembilan. Respect gila kat diorang ni. Walaupun senjata tak moden, semangat pertahan tanah memang padu. Tempat ni tadi penuh bunyi tembakan. Sekarang tinggal asap dengan kesan perang je.